Assalamualaikum semua. Jadi hari ni saya nak bawa korang ikut satu perjalanan kecil tetapi sangat bermakna buat saya. Jadi hari ni saya nak masakkan mi goreng dan insya-Allah saya akan berkongsi dengan makcik-makcik yasinan dekat masjid berdekatan dengan rumah saya. Benda ni sangat simple tapi insya-Allah besar hikmahnya. Jom ikut saya. Sejak kecil lagi, saya selalu tengok mak saya masak lebih dan hantar pada jiran. Dia selalu cakap, rezeki kalau kita kongsi, takkan pernah kurang. Jadi hari ni saya sambunglah juga amalan tu. Tak masak berat-berat pun, sekadar mi goreng ni pun dah memadai. Masak ni pun salah satu cara untuk kita sebarkan kasih sayang. Setiap irisan bawang, setiap kali kita kacau makanan, kita buat dengan hati yang ikhlas. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Yang penting, kita ikhlas. Masak mi goreng simple macam ni pun boleh jadi pahala. Best kan? Sebenarnya kan, bersedekah makanan ni bukan kita kena tunggu kita jadi orang kaya. Kadang-kadang, kita masak lebih sikit pun dah boleh jadi satu sedekah. Dalam Islam, sedekah makanan ni sangat-sangat digalakkan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah bersabda, sesiapa yang memberikan makan kepada orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun makcik-makcik yasinan ni bukannya mereka berpuasa, tapi konsep memberi makanan tu tetap diberi ganjaran yang besar. Yang penting, kita ikhlas. Dalam komuniti kita, terutamanya di kampung, selalu ada makcik-makcik yang buat majlis yasinan setiap minggu ataupun setiap bulan. Dan antara benda yang paling mudah kita boleh sumbangkan ialah makanan. Kita masak lebih sikit, asingkan untuk sedekah. Bila kita bagi makanan yang kita sendiri makan, itu tanda kita jaga maruah penerima. Kita tak bagi sisa makanan, kita bagi yang elok dan baru. Lepas dah siap masak, saya pun pergilah ke masjid dengan mak saya untuk sertai makcik-makcik baca yasinan. Bila majlis yasinan ni diadakan, kita bukan je dapat bersedekah makanan, tapi kita dapat sama-sama hadir majlis ilmu. Pahala sangat banyak dan berganda. Majlis yasinan adalah satu majlis zikrullah. Jadi, setiap langkah yang kita guna untuk ke majlis ilmu, malaikat sentiasa mendoakan. Tengoklah ni, lepas baca yasin, ada pula ceramah fardu ain. InsyaAllah, bagusnya untuk tambah ilmu pengetahuan kita. Seronok kan hidup dalam komuniti macam ni? Lepas dah siap baca yasin dan kelas fardu ain, kami pun berbagi makanan. Sebenarnya bukan saya je yang bawa makanan tau. Makcik-makcik yang lain pun ada bawa makanan. Hai, jadi saya nak berkongsi hikmah ataupun kebaikan apabila kita bersedekah. Bersedekah ni kan ada macam-macam jenis. Antaranya macam saya hari ni, kita bersedekah makanan. Walaupun senyum pun boleh kira sebagai sedekah, kan? Jadi, hikmah bersedekah yang pertama ialah membersihkan hati dan mendidik jiwa jadi lebih pemurah. Bila kita bersedekah kan, contohnya macam saya bersedekah makanan kan hari ni, saya masakkan mi goreng untuk makcik-makcik Sinai. Sebenarnya saya sedang melatih diri saya untuk tidak berkira. Kenapa? Saya bersedekah tak kisahlah sikit ke banyak ke kan. Bila saya memberi, insya-Allah hati saya akan jadi lebih lembut. Kita akan belajar rasa bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kemampuan untuk memasak, untuk berkongsi dan memberi manfaat. Sedekah makanan ni sebenarnya kita boleh anggap sebagai terapi juga. Kenapa? Bila kita tengok orang senyum masa sambut makanan yang kita beri, secara tak langsung hati kita ni kan rasa tenang, rasa dihargai dengan apa yang kita beri. Hikmah yang kedua pula, bila kita bersedekah, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran berlipat kali ganda dan dapat membuka pintu rezeki kita. Dalam Islam, sedekah itu membuka pintu rezeki.
kan? Jadi ada satu prinsip mudah. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah ganti. Bukan je rezeki tu dari segi duit, tapi masa juga adalah satu rezeki. Urusan kita dipermudahkan juga satu rezeki. Kesihatan kita satu rezeki. Dan mestinya ketenangan dalam diri kita juga boleh dianggap satu rezeki. Yang ketiga pula adalah bila kita bersedekah, kita mampu merapatkan hubungan dengan komuniti. Macam tadi, bila saya bagi makanan kat makcik-makcik Yasin tu kan, kita bukan sekadar letak bekas makanan, lepas tu kita pergi. Tak, kita sebenarnya sedang membina satu ukhuwah bersama mereka. Cik-makcik ni sebenarnya dia akan rasa disayangi, mereka akan rasa dihargai. Mereka mungkin akan mendoakan kita tanpa kita minta. Hikmah bersedekah yang terakhir pula adalah kita mampu mengumpul pahala yang berpanjangan walaupun ia adalah amalan yang sangat mudah. Sedekah makanan ni adalah satu amalan yang sangat mudah, yang paling mudah. Tapi pahalanya berterusan. Orang yang makan makanan yang kita masak, setiap tenaga yang mereka dapat daripada makanan kita dan mereka berzikir, insya-Allah semua tu mengalir pahalanya pada kita juga. Kadang-kadang kita rasa sedekah tu kecil je kan? Tapi sebenarnya di sisi Allah, ia ada satu perkara yang sangat mulia, sangat baik dan sangat tinggi di sisinya. Jadi, teruslah bersedekah.